Call script ni guys, kita ada SEEIUWTOUA. Ini cara nak call customer. Situation, betul exaggerate, educate. Ini cara nak call. Dan kita always nak break pattern dekat atas ni. Dan hack untuk call customer, jangan minta maaf. Hello, Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Ada tak masa 5 minit untuk session tentang kebaikan insurans? Dah sasar mengganggu. Betul tak? Buat apa minta maaf? Alang-alang dah mengganggu, ganggu terus sampai close. So, kita kena sediakan soalan hook. Tu jawapan dia. Bila awak nak call customer, awak kena standby peluru-peluru untuk hidupkan dia. Dia mahal dekat part yang awak break pattern, awak tanya soalan-soalan yang boleh buat dia macam, betul-betul, bawa pindah rumah. Oh, yang Kak Ion itu nampak? So, itu cara dia. So, bila kita call, kita akan ikut flow script ni. Contoh situation ni. Ting ting, hello, Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Ni saya, Cik Abu. Cik Abu kan? Ya, siapa ni? Saya Adib yang ada WhatsApp minggu lepas tu, yang pasal interior design. Tuan baru pindah rumah tuan kan? Ya. Saya baru pindah rumah. Tuan, setakat pindah rumah ni macam mana? Okey tak? Dah ada floor plan ke? Floor plan belum lagi. Tapi tengah, nampak? Sebab tu, first step, kita kena dapatkan ice breaking tu, situation. So, bila awak dah ice breaking, saya baru dapat kunci sebenarnya minggu lepas. Ya ke? Macam mana okey tak setakat ni? Rumah ada defect tak? Rumah ada defect sikit lah dekat atas tu. Bahaya tu tuan, exaggerate. Kalau defect ni tuan, bahaya. Sebab kadang-kadang kan, bila dah buat kejap nanti, tiba-tiba dinding bocor semua, kita kena tanggung. Itu yang kena buat defect checklist tu tuan. Ya ke? Okey, tak apa tuan. Sebenarnya untuk defect ni, tuan kena check dekat atas bumbung ke apa. Dia kena educate sikit waktu call tu. Dia ada situation, kita overkan dia, educate sikit. Lepas tu, kita baru intro produk. Sebenarnya kami ada 3 jenis package innovation. Kalau tuan nak kami buat ni pun boleh, ni pun boleh, ni boleh. Apa USP kita? Kami transparent. Susah sangatlah untuk tuan yang first time nak renovate rumah apa semua ni kan. So, setiap kali awak call customer, pastikan ada pause. Contohnya awak kena berehat sekejap. Situation, berehat sekejap. Borak, sambung educate, berehat sekejap. Maksudnya biar customer cakap. Lepas tu awak sambung dekat intro USP, berehat sekejap. Ni contoh je.